Seorang wartawan Eropah baru sahaja goncang bola sepak Malaysia. Dan apa yang dia dedahkan boleh ubah segalanya. Assalamualaikum dan salam sukan. Dunia bola sepak tempatan kembali panas apabila seorang wartawan penyiasatan terkenal, Romain Molina, membuat beberapa dakwaan serius. Dan kali ini, ia bukan cerita biasa. Antara yang disentuh, isu kewarganegaraan pemain, integriti liga dan sistem pentadbiran bola sepak Malaysia. Lebih mengejutkan, nama kelab besar seperti Johor Darul Takzim FC turut dikaitkan. Untuk faham isu ini, kita kena faham siapa Molina. Beliau bukan wartawan biasa. Dia dikenali kerana membongkar kes besar melibatkan rasuah dan salah guna kuasa dalam bola sepak dunia. Tapi dalam masa yang sama, kita juga kena jelas, ini masih dakwaan. Belum ada bukti rasmi yang mengesahkan semuanya benar. Isu paling besar, dakwaan tentang kewarganegaraan pemain. Dalam bola sepak antarabangsa, perkara ini sangat ketat di bawah FIFA. Kalau ada manipulasi, itu bukan kes kecil. Itu boleh ubah keputusan perlawanan. Kalau dakwaan ini benar, ia bukan sekadar isu pasukan. Ia boleh jejaskan kredibiliti liga, reputasi negara dan kepercayaan peminat. Nama Johor Darul Takzim FC sering disebut kerana dominasi mereka. Tapi penting untuk kita faham, kejayaan JDT juga datang dari pengurusan profesional, pelaburan besar dan sistem yang stabil. Jadi, persepsi dan fakta itu dua perkara berbeza. Dalam masa yang sama, kritikan turut tertumpu kepada Football Association of Malaysia. Persoalan mula timbul, kenapa tiada tindakan tegas? Kenapa isu berulang? Ini bukan isu baru, tapi bila suara luar mula bercakap, tekanan jadi lebih besar. Dan kali ini, ia tak boleh lagi dipandang ringan. Jadi sekarang, persoalannya, adakah ini sekadar tuduhan atau permulaan kepada sesuatu yang lebih besar? Apapun kebenarannya, satu perkara jelas, bola sepak Malaysia perlukan ketelusan. Bukan sekadar di padang, tetapi di dalam sistem. Apa pendapat anda? Adakah ini isu besar atau sekadar kontroversi biasa? Komen di bawah. Dan kalau anda nak analisis jujur tanpa tapisan, subscribe Northern Football Insight.